Ishak atau Ismail, kajian perbandingan tentang perjanjian Ibrahim dalam Islam dan Bible. 1. Mengapa sarjana Islam percaya Taurat telah diubah mengenai Ismail? Al-Quran mencatat sebahagian penulis Yahudi telah mengubah wahyu Tuhan. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan beriman kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 75. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Al-Baqarah ayat 79. Doktrin tahrif, penyelewengan atau perubahan teks, ini diterapkan oleh para mufassir Islam terhadap kisah perjanjian antara Allah dan Nabi Ibrahim. Mereka berpendapat bahawa Taurat asalnya memberikan kedudukan perjanjian kepada Ismail. Tetapi para penulis Yahudi kemudian mengubah teks tersebut untuk menonjolkan Ishak atas sebab-sebab politik dan etnik. Eksklusiviti etnik membatasi perjanjian kepada Ishak, menjadikannya warisan eksklusif bagi bangsa Israel. Kewibawaan agama mengangkat Ishak mengesahkan tuntutan Israel sebagai satu-satunya umat pilihan Tuhan. Persaingan Arab dan Israel mengecualikan Ismail, menafikan keturunan Ismail, kemudian bangsa Arab, sebagai pewaris perjanjian. 2. Sebab-sebab Islam menyokong peranan Ismail. Keterangan Al-Quran. Perjanjian bersifat universal. Allah menjanjikan kepimpinan kepada keturunan Ibrahim, tetapi hanya bagi mereka yang benar dan taat. Bukan semata-mata berdasarkan keturunan. Al-Baqarah ayat 124. Ismail memenuhi syarat ini. Kisah penyembelihan. Surah As-Safat ayat 101 hingga 112 menunjukkan bahawa anak yang hendak dikorbankan ialah Ismail. Kerana kelahiran Ishak disebut selepas kisah pengorbanan itu. Kaabah dan doa untuk keturunan Ismail. Ibrahim dan Ismail membina Kaabah serta berdoa agar seorang Rasul diutus daripada keturunan mereka. Al-Baqarah ayat 127 hingga 129. Doa ini dipenuhi melalui Nabi Muhammad SAW. Pujian terhadap Ismail. Al-Quran memuji Ismail sebagai Nabi dan penjaga perjanjian. Surah Maryam, ayat 54 hingga 55. Logik sejarah. Anak sulung. Menurut adat timur dekat purba, anak sulung berhak mewarisi perjanjian kecuali jika tidak layak. Bible sendiri menunjukkan bahawa Allah memberkati Ismail dengan limpah. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Sunat. Ismail disunat pada usia 13 tahun pada hari yang sama dengan ayahnya Ibrahim sebelum kelahiran Ishak. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 23 hingga 25. Ini menunjukkan Ismail memasuki perjanjian lebih awal daripada Ishak. Ujian pengorbanan. Islam mengekalkan peranan utama Ismail dalam ujian besar keimanan yang diperingati setiap tahun melalui Eid al-Adha. Sebaliknya, Yahudi dan Kristian tidak mempunyai perayaan liturgi untuk peristiwa penyembelihan Ishak, Akedah, yang bagi umat Islam menandakan adanya perubahan teks. 3. Bukti-bukti Bible yang menyokong pandangan Islam. Walaupun dalam Bible sendiri terdapat ketegangan dan petunjuk bahawa peranan Ismail lebih penting daripada yang digambarkan kemudian, Ismail diberkati menjadi bangsa yang besar. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Aku akan memberkatinya, membuatnya subur dan sangat banyak keturunannya. Ia akan menjadi bapa kepada 12 pemimpin, dan aku akan menjadikannya bangsa yang besar. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Berkat ini sejajar dengan janji perjanjian yang diberikan kepada Ishak. Sunat sebelum kelahiran Ishak. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 23 hingga 25 mencatat bahawa Ismail disunat sebagai tanda perjanjian sebelum Ishak lahir. Ini menimbulkan persoalan. Mengapa tanda perjanjian diberikan kepada seseorang yang dikatakan tidak termasuk dalam perjanjian? Kekaburan dalam kisah pengorbanan. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, Ishak disebut sebagai anak yang hendak dikorbankan. Namun sarjana Islam berpendapat penyebutan ini mungkin tambahan kemudian kerana ayat sebelumnya, Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1, hanya menyebut anakmu, anakmu yang tunggal, yang pada waktu itu hanya boleh merujuk kepada Ismail, kerana Ishak belum lahir.
Frasa anakmu yang tunggal tidak masuk akal jika merujuk kepada Ishak, kerana Ismail masih hidup. Ini menunjukkan kemungkinan penyuntingan teks. Tiada perayaan Yahudi untuk penyembelihan Ishak. Walaupun kisah ini penting, agama Yahudi tidak mempunyai perayaan khas untuk memperingatinya, sedangkan Islam mengekalkannya melalui Aid al-Adha. Ketiadaan ini menunjukkan bahawa versi berpusat pada Ishak mungkin bersifat sekunder. Tradisi Arab tentang Ibrahim dan Ismail. Bangsa Arab pra-Islam telah memelihara tradisi tentang Ibrahim dan Ismail di Kaabah, rumah Allah, di Mekah. Kesinambungan ini menunjukkan bahawa peranan Ismail diingati secara meluas di luar pengaruh penulisan Yahudi. 4. Ismail sebagai bayi, satu pertentangan dalam Bible. Kitab Kejadian menggambarkan Ismail dengan cara yang tidak selaras dengan kronologi peristiwa. Kitab Kejadian pasal 21, ayat 9 hingga 10. Sarah melihat anak Hagar dan menuntut agar Ibrahim mengusir hamba itu bersama anaknya. Pada ketika ini, Ismail berusia sekitar 16 atau 17 tahun, bukan bayi kecil. Kitab Kejadian 21, ayat 14 hingga 18. Ibrahim menghantar Hagar dengan roti dan air, meletakkan anak itu di atas bahunya, seolah-olah Ismail adalah seorang bayi. Hagar kemudian meletakkan Ismail di bawah semah, tidak sanggup melihatnya mati kehausan, hingga malaikat memintanya, angkatlah anak itu. Kitab Kejadian pasal 21, ayat 20, Allah menyertai anak itu dan ia bertumbuh besar, menggambarkan seolah-olah Ismail masih kecil. Namun, berdasarkan garis masa, Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 dan pasal 21 ayat 5, Ismail sepatutnya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Gambaran sebagai bayi ini menimbulkan ketegangan dalam naratif Bible. Menariknya, gambaran ini sejajar dengan riwayat Islam yang menyatakan bahawa Ismail masih bayi ketika Hagar meninggalkan rumah Ibrahim dan menetap di lembah Mekah, di mana Allah memberi rezeki kepada mereka. Dari sudut ini, gambaran Alkitab tentang Ismail sebagai anak kecil, walaupun tidak konsisten secara kronologi, secara tidak langsung menyokong tradisi Islam bahawa peristiwa itu berlaku ketika Ismail masih bayi, sebelum kelahiran Ishak. Tambahan pula, sebahagian sarjana melihat Kitab Kejadian pasal 21, ayat 9 hingga 10, di mana Sarah menuntut pengusiran Hagar dan Ismail sebagai tambahan penyuntingan kemudian. Tujuannya mungkin untuk menekankan bahawa Ishak ialah pewaris sah perjanjian, dan untuk mengurangkan kepentingan Ismail sekaligus mengukuhkan identiti eksklusif Israel dalam naratif Bible. Kesimpulan, kekaburan dalam kisah pengorbanan di mana frasa anakmu yang tunggal hanya boleh merujuk kepada Ismail pada waktu itu, serta fakta bahawa Ismail disunat bersama Ibrahim sebelum kelahiran Ishak, menunjukkan kedudukan perjanjian yang penting bagi Ismail. Unsur-unsur ini menandakan bahawa Ismail sebenarnya pewaris sah perjanjian Ibrahim, tetapi teks kemudian diubah untuk meninggikan Ishak dan merendahkan peranan asal Ismail. Pertentangan dalam Kitab Kejadian menggambarkan Ismail sebagai remaja dari segi kronologi, tetapi bayi dari segi naratif, menunjukkan kemungkinan penyusunan semula teks bagi mengurangkan kedudukannya berbanding Ishak. Namun gambaran ini secara tidak langsung menyokong kepercayaan Islam bahawa Ismail masih bayi ketika meninggalkan rumah Ibrahim bersama Hagar. Islam menegaskan bahawa Ismail tidak pernah ditolak. Sebaliknya, beliau ialah seorang nabi, pembawa perjanjian dan nenek moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui Ismail, perjanjian Ibrahim mencapai makna sejagat, tidak terbatas pada satu keturunan, tetapi meliputi seluruh umat manusia melalui risalah Nabi Muhammad dan ajaran Islam.